Pernah tak anda rasa macam nak hilang akal bila berbual dengan seseorang? Segala apa yang anda cakap diputar belit dan akhirnya anda juga yang dipersalahkan. Walaupun anda sendiri tak faham apa puncanya. Kalau jawapannya ya, anda mungkin bukan sekadar berdepan dengan orang yang bermasalah tapi seorang narsis atau mungkin seorang psikopat. Hari ini, kita bukan nak buat diagnosis perubatan. Kita nak belajar cara untuk survive. Video ini akan menjadi perisai dan senjata anda dalam berhadapan dengan manipulator yang paling licik. Saya berjanji, menjelang akhir video ini, anda akan mempunyai pelan tindakan yang jelas untuk menjaga kesihatan mental, maruah dan mungkin juga kerjaya atau hubungan anda. Saya juga akan dedahkan rahsia utama kenapa segala usaha anda untuk berbincang dengan mereka selama ini sentiasa gagal. Jadi, duduk diam-diam dan bersedia. Kita akan bongkar aturan permainan di mana anda bukan lagi sekadar bidak yang boleh dipermainkan. Sebelum kita masuk ke bahagian strategi, jom kita faham dulu siapa sebenarnya mereka ini. Penting untuk anda tahu, narsisisme dan psikopati bukan sekadar perangai buruk, tapi ia adalah gangguan personaliti yang serius. Ringkasnya, seorang narsis sangat dahagakan pujian. Dunianya berputar di sekeliling ego yang sangat rapuh dan dia akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun. Dia perlukan pengiktirafan, macam Pontianak yang dahagakan darah. Manakala psikopat pula langsung tidak mempunyai empati atau hati nurani pada tahap yang paling asas. Matlamat utama mereka ialah kuasa, kawalan dan kepuasan daripada risiko. Mereka tidak melihat manusia sebagai insan, sebaliknya, hanya sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan mereka. Bayangkan seorang narsis sedang berlakon di atas pentas untuk penonton yang tak kelihatan, manakala seorang psikopat pula sedang bermain catur strategi yang kompleks, di mana semua orang lain hanyalah buah catur di atas papan. Memahami perbezaan motivasi ini adalah kunci untuk memilih taktik komunikasi yang betul. Dan itulah yang akan kita bincangkan sekarang. Langkah pertama dan yang paling penting adalah menyedari dengan siapa sebenarnya anda berurusan. Berhentilah memberi alasan bagi pihak mereka. Ini bukan soal perangai yang sukar, bukan masa silam yang pahit dan bukan juga sekadar dia memang macam tu. Apa yang anda hadapi sekarang adalah corak tingkah laku toksik yang sedang merosakkan hidup anda. Cuba bayangkan anda sedang bermain catur dengan seekor burung merpati. Dia akan menyepak buah catur, membuang najis di atas papan, kemudian terbang pergi dan memberitahu burung lain yang dia telah menang. Begitulah cara golongan narsisistik dan psikopat bertindak. Mereka bermain mengikut peraturan sendiri yang tidak masuk akal bagi orang yang waras. Tugas anda bukanlah untuk mengajar burung itu bermain catur, tetapi untuk melipat papan tersebut dan terus berlalu pergi. Mengakui kenyataan ini bukanlah satu penghakiman, tetapi satu fakta yang memberi anda hak untuk melindungi diri sendiri. Selagi anda masih percaya bahawa mereka boleh diubah atau difahami, selagi itulah anda akan terus terdedah kepada bahaya. Sedarlah, orang di depan anda bukanlah pasangan yang boleh dibawa berbincang secara matang, tetapi seorang pemanipulasi. Mari kita selami dengan lebih mendalam perbezaan antara kedua-duanya. Seorang narsis sangat dahagakan pengiktirafan orang lain. Inilah yang dipanggil sebagai bekalan narsisistik. Segala perhatian, pujian, ketakutan, malah kebencian anda adalah makanan buat mereka. Tanpa semua itu, mereka akan merasa kosong. Itulah sebabnya manipulasi mereka sentiasa bertujuan untuk mencetuskan emosi yang kuat bagi memastikan anda terus terikat. Sebaliknya, seorang psikopat pula sangat berdikari. Mereka langsung tidak peduli dengan persepsi anda. Matlamat utama mereka bukanlah kekaguman, tetapi kawalan mutlak dan keuntungan peribadi. Mereka mendapat kepuasan daripada kuasa
dan betapa mudahnya mereka memperalatkan orang lain. Bayangkan begini, si narsis adalah seorang pelakon di atas pentas yang tidak boleh hidup tanpa tepukan penonton. Manakala si psikopat adalah dalang di sebalik tabir yang menarik tali dan menikmati setiap detik proses mengawal tersebut. Si narsis takut jika tembelang mereka pecah atau ditertawakan. Si psikopat pula hampir tidak takutkan apa-apa kecuali hilang kawalan. Dengan memahami perkara ini, anda akan lebih terjaga daripada menjadi mangsa jerat mereka. Sekarang, mari kita fokus kepada perubahan paling besar dalam cara anda berfikir. Anda perlu terima satu hakikat. Orang-orang ini tidak mempunyai empati seperti anda. Mereka mungkin boleh berlakon dengan sangat hebat, tapi mereka tidak dapat merasai kesakitan anda. Mereka tidak faham yang mereka sedang menyeksa anda. Lebih tepat lagi, seorang psikopat mungkin faham, tapi dia tidak peduli. Manakala seorang narsisistik pula memang tidak mampu untuk fokus kepada sesiapa pun selain diri mereka sendiri. Ibaratnya seperti anda cuba menerangkan warna merah kepada orang yang buta warna. Anda boleh guna macam-macam perumpamaan selama berjam-jam, tapi dia tetap tidak akan dapat merasainya. Begitu jugalah sia-sianya jika anda mengharapkan sifat jujur, belas kasihan atau rasa bersalah daripada mereka. Berhentilah menunggu permohonan maaf atau penyesalan. Ia tidak akan berlaku. Sebaik sahaja anda berhenti meletakkan nilai dan perasaan anda kepada mereka, hidup anda akan menjadi jauh lebih tenang. Anda akan sedar bahawa anda bukan sedang berurusan dengan manusia biasa, tetapi dengan satu sistem yang sangat berbeza. Mari kita masuk ke bahagian teknik. Senjata utama anda dalam menghadapi komunikasi yang tidak dapat dielakkan adalah kaedah Grey Rock atau batu kelabu. Apa maksudnya? Anda perlu menjadi individu yang paling hambar, membosankan dan sangat mudah dijangka. Bayangkan seketul batu kelabu yang biasa-biasa sahaja di tepi jalan. Tiada siapa yang mahu memandangnya, menendangnya, apatah lagi mempedulikannya. Matlamat anda adalah untuk menjadi seperti batu itu. Golongan narsisis hidup atas drama dan emosi, manakala psikopat pula mencari reaksi untuk memahami cara mengawal anda. Kaedah Grey Rock ini akan menyekat segala kemahuan mereka. Apabila anda tidak lagi menjadi sumber perhatian atau mainan yang menarik, mereka akan mula hilang minat dan mencari mangsa lain. Ini bukan bermakna anda perlu bersikap kasar atau agresif. Sebaliknya, ia adalah tahap tertinggi dalam kawalan emosi. Berikan jawapan yang pendek dan padat. Jangan berkongsi maklumat peribadi, jangan bertekak dan yang paling penting, jangan tunjukkan sebarang emosi. Jadikan diri anda seolah-olah tidak wujud di mata mereka. Macam mana nak praktikkan teknik Grey Rock dalam situasi sebenar? Katakanlah, ada orang cuba heret anda masuk dalam pergaduhan atau sengaja nak buat anda rasa bersalah. Dia mula menuduh, semua ni salah awak. Sebab awak lah saya jadi susah. Daripada anda sibuk nak membela diri atau jadi marah, balaslah dengan nada yang paling neutral dan tanpa emosi. Cukup sekadar kata, faham atau saya dengar apa yang awak cakap. Kalau dia tanya pasal hal peribadi, perasaan atau rancangan masa depan anda, jawablah secara umum dan acuh tak acuh saja. Contohnya, tak pasti lagi, macam biasa je atau semuanya okey. Elakkan bertentang mata. Teruskan buat urusan anda macam biasa, seolah-olah anda sedang bosan. Bayangkan, anda sedang menonton dokumentari tentang penghijrahan serangga. Ya, serangga-serangga itu memang bergerak. Mereka buat macam-macam, tapi sikit pun tidak menyentuh emosi anda. Pastikan nada suara anda mendatar dan jawapan anda pendek-pendek saja. Ya, tidak, baiklah. Nanti saya fikirkan.
Memang mencabar sebab mereka akan cuba provok anda dengan lebih hebat lagi. Tapi kalau anda terus bertahan, si manipulator akan sedar yang dinding anda mustahil untuk ditembusi dan akhirnya mereka sendiri yang akan berundur. Elemen kritikal seterusnya ialah menetapkan sempadan yang teguh. Si pemanipulasi akan sentiasa cuba menguji sejauh mana kekuatan sempadan peribadi anda. Mereka mungkin sengaja datang lewat, meminta pertolongan yang tidak munasabah, memungkiri janji atau menceroboh ruang privasi anda. Tugas anda adalah untuk membina sebuah benteng yang tidak kelihatan, namun benar-benar wujud. Sempadan ini bukanlah tembok untuk memencilkan diri, tetapi ia adalah peraturan yang menjelaskan kepada orang lain tentang cara mereka boleh dan tidak boleh melayan anda. Anda harus menetapkan dengan jelas apa yang boleh diterima dan apa yang tidak. Contohnya, saya tidak berbincang hal peribadi di tempat kerja atau saya tidak menjawab panggilan selepas pukul 10 malam ataupun saya tidak akan bertolak ansur jika ada yang meninggikan suara. Peraturan ini mestilah ringkas, mudah difahami dan yang paling penting, tidak boleh dilanggar. Bayangkan diri anda sebagai sebuah negara yang berdaulat. Anda mempunyai wilayah dan undang-undang sendiri. Sebarang pelanggaran adalah satu bentuk pencerobohan yang memerlukan tindakan tegas daripada anda. Menetapkan sempadan itu baru separuh jalan. Cabaran sebenarnya adalah untuk mempertahankannya. Di sinilah kita perlu belajar seni berkata tidak tanpa rasa takut, rasa bersalah atau perlu memberi penjelasan yang panjang lebar. Anda tidak berhutang penjelasan kepada sesiapa pun. Perkataan tidak itu sendiri sudah memadai sebagai satu jawapan yang lengkap. Apabila seorang narsis atau psikopat mendengar penolakan, mereka akan mula menyerang. Mereka akan cuba meraih simpati, menuduh anda mementingkan diri, malah mengugut anda. Tugas anda adalah untuk terus bertahan. Gunakan teknik rekod rosak. Terus ulangi penolakan anda dengan tenang dan tegas. Saya faham awak perlukannya, tapi tidak. Saya tidak boleh lakukannya. Mereka akan bertanya, kenapa? Jawapan anda ringkas sahaja. Sebab saya dah buat keputusan. Jangan berdebat dan jangan cari alasan. Setiap penjelasan yang anda beri hanyalah umpan bagi mereka untuk terus memanipulasi anda. Bayangkan diri anda seperti sebuah robot yang hanya diprogramkan dengan satu perkataan. Cara ini sangat berkesan untuk mematikan langkah mereka. Ingatlah, orang yang mempunyai mentaliti sihat akan menghormati kata tidak anda. Hanya manipulator yang akan cuba mematahkannya. Sekarang, mari kita bincangkan satu mitos yang sering dipercayai oleh kebanyakan mangsa. Mitos bahawa jika kita memberikan cukup fakta dan logik dan bukti, si manipulator akan akhirnya faham dan mengaku kesilapan mereka. Hakikatnya, itu tidak akan sesekali berlaku. Anda perlu faham satu perkara penting. Anda dan mereka hidup dalam realiti yang berbeza. Dunia anda berpijak pada fakta dan kebenaran objektif. Namun, dunia mereka hanya berlandaskan emosi dan kepentingan diri sendiri. Jika fakta yang anda berikan bercanggah dengan keinginan mereka untuk sentiasa merasa betul, maka fakta itulah yang akan dianggap salah. Mereka akan menafi, memutar belit, malah mempersendakan segala bukti yang anda bawa. Ibaratnya, anda sedang cuba meyakinkan orang yang sedang bermimpi bahawa dunia mereka itu tidak wujud. Ia satu usaha yang sia-sia. Bagi mereka, sebarang perbalahan bukanlah untuk mencari kebenaran, tetapi sebuah pertempuran untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Apabila anda terus memberikan fakta, anda sebenarnya hanya membekalkan peluru tambahan yang akan mereka gunakan semula untuk menyerang anda. Jadi, berhentilah cuba membuktikan apa-apa. Itu hanyalah sebuah perangkap
simpanlah tenaga anda untuk perkara yang lebih berbaloi. Mari kita bincangkan tentang satu teknik manipulasi yang sangat licik, iaitu gaslighting. Istilah ini sebenarnya berasal daripada sebuah filem lama, di mana seorang suami sengaja membuatkan isterinya rasa seperti sudah hilang akal, sehingga dia meragui kewarasannya sendiri. Gaslighting ibarat kabus tebal yang menyelubungi fikiran anda. Ia berlaku apabila seseorang berkata kepada anda, "Mana ada, awak salah dengar ni, awak ni kuat beranganlah, awak ni terlalu sensitif," atau "saya tak pernah cakap macam tu pun." Matlamat sebenar gaslighting adalah untuk merosakkan persepsi anda terhadap realiti dan membuatkan anda percaya bahawa masalah itu berpunca daripada diri anda sendiri, bukannya daripada si manipulator. Ia adalah racun yang bertindak perlahan untuk menghancurkan keyakinan diri anda. Jadi, bagaimana mahu melawannya? Pertama sekali, percayalah pada gerak hati anda. Jika anda rasa ada sesuatu yang tidak kena, biasanya firasat anda itu betul. Kedua, mula mencatat. Rekodkan setiap kejadian, perbualan dan janji-janji mereka. Ini akan membantu anda kekal berpijak di bumi yang nyata apabila mereka cuba memesongkan fakta. Dan yang ketiga, kongsikan situasi anda dengan rakan yang dipercayai atau pakar terapi. Pandangan daripada orang luar sangat penting untuk membantu anda melihat kebenaran di sebalik kabus manipulasi tersebut. Satu lagi perangkap licik yang perlu anda waspadai ialah love bombing. Taktik ini sering menjadi senjata utama golongan narsisis pada awal perhubungan. Dalam fasa ini, anda akan dihujani dengan perhatian yang melimpah-limpah, pujian melangit, hadiah dan janji-janji manis. Anda akan merasa seolah-olah telah bertemu dengan pasangan impian yang paling sempurna di dunia. Namun, jangan tertipu. Ini bukan cinta yang ikhlas. Sebaliknya, sebuah strategi yang dirancang rapi. Tujuannya hanya satu, untuk mencipta keterikatan emosi dan pergantungan dengan pantas. Bayangkan ia seperti ubat bius sebelum pembedahan yang menyakitkan. Sebaik sahaja mereka tahu anda sudah terjerat, bom cinta ini akan terhenti dan mereka akan mula merendahkan serta mengawal hidup anda. Ingat, jika sesuatu itu nampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan, selalunya memang ada udang di sebalik batu. Berhati-hatilah dengan mereka yang cuba mendesak dan terlalu cepat ingin menceroboh ruang peribadi anda. Sekarang, mari kita bincangkan tentang permainan segitiga atau triangulasi. Ini adalah teknik klasik, pecah dan perintah. Si manipulator akan sengaja membawa masuk orang ketiga ke dalam hubungan anda untuk mencetuskan persaingan, perasaan cemburu dan rasa tidak selamat. Orang ketiga ini boleh jadi sesiapa sahaja, bekas kekasih, rakan sekerja, kawan, malah anak anda sendiri. Contohnya, seorang narsis mungkin akan berkali-kali memuji betapa hebatnya masakan bekas isterinya hanya untuk menyindir kekurangan anda, atau mereka mungkin membocorkan rahsia anda kepada rakan secara sulit demi melaga-lagakan anda berdua. Matlamat mereka adalah untuk membuatkan anda terhegeh-hegeh, menagih perhatian dan pengiktirafan mereka, selain memencilkan anda daripada sistem sokongan anda. Bayangkan situasi ini seperti seorang dalang yang menarik tali dua patung marionet, sengaja membuatkan kedua-duanya bertembung. Jika anda perasan yang anda sering dibanding-bandingkan atau ada pihak cuba menghasut anda agar membenci orang terdekat, sedarlah itu adalah triangulasi. Jangan terjerat. Jangan sesekali sertai permainan mereka. Kenapa anda sering tewas apabila bertelagah dengan seorang narsisis atau psikopat? Jawapannya mudah. Matlamat anda tidak sama. Matlamat anda adalah untuk menyatakan pandangan, mencari titik temu atau mencari kebenaran. Tetapi bagi mereka, matlamatnya hanya satu, kemenangan. Tidak kira apa jua harganya, bagi mereka,
Perdebatan bukanlah tempat untuk bertukar pendapat, tetapi sebuah medan perang. Dan dalam peperangan ini, segala taktik kotor dianggap sah. Mereka akan menyerang peribadi, memutarbelitkan kata-kata, menuduh anda dengan pelbagai kesalahan, malah mengungkit kembali kesilapan lama anda. Mereka boleh menjerit, menangis atau berlagak seperti mangsa. Apa sahaja, asalkan anda hilang punca dan akhirnya menyerah kalah. Bayangkan, anda masuk ke gelanggang untuk perlawanan tinju yang adil. Tetapi, pihak lawan tiba-tiba mengeluarkan pisau. Anda tidak akan pernah menang jika anda bermain mengikut peraturan, sedangkan lawan anda sengaja melanggarnya. Satu-satunya jalan untuk menang dalam perdebatan sebegini adalah dengan tidak memulakannya langsung. Sebaik sahaja anda rasa perbualan mula bertukar menjadi konflik, tarik diri dengan segera. Katakan, saya perlu fikirkan perkara ini dahulu atau kita bincang hal ini kemudian dan terus beredar. Dalam dunia di mana kata-kata anda sering diputarbelitkan dan kebenaran sengaja dinafikan, bukti bertulis adalah teman yang paling setia. Rekodkan segalanya, ya, tanpa kecuali. Simpan setiap email, mesej teks dan tangkap layar. Jika perbualan berlaku secara lisan, sebaik sahaja ia selesai. Catat tarikh, masa dan inti parti perbualan tersebut dalam diary atau nota telefon anda. Ini bukan sifat paranoid, tetapi pelindung diri anda. Pertama, ia membantu anda kekal waras dan tidak terjebak dalam permainan manipulasi psikologi. Apabila anda membaca semula catatan itu, anda akan melihat gambaran jelas bagaimana anda dimanipulasi. Kedua, ia boleh menjadi bukti kukuh pada masa hadapan, terutamanya bagi urusan undang-undang seperti perceraian, hak penjagaan anak mahupun konflik di tempat kerja. Bayangkan anda sedang membina sebuah fail sulit. Setiap catatan dan tangkap layar adalah bukti nyata terhadap si pelaku. Ia mungkin terasa leceh dan memenatkan, namun percayalah, satu hari nanti ia mampu menyelamatkan reputasi, kewangan dan yang paling penting, ketenangan jiwa anda. Kadangkala, berinteraksi secara langsung dengan seorang manipulator boleh menjadi sangat toksik. Walaupun hubungan itu tidak dapat diputuskan sepenuhnya, anda perlu meminimumkan atau mengelakkan pertemuan terus. Caranya, gunakan perantara. Jika melibatkan kes perceraian, pastikan segala komunikasi hanya dilakukan melalui peguam. Jangan sesekali menjawab panggilan telefon atau mesej peribadi mereka. Bagi yang mempunyai anak bersama, gunakan aplikasi khas keibubapaan supaya setiap perbualan direkodkan dan tidak boleh dipadam. Di pejabat pula, jika anda berdepan dengan ketua yang narsistik, utamakan urusan melalui email. Pastikan anda meletakkan rakan sekerja lain atau pihak sumber manusia dalam salinan CC. Perantara berfungsi sebagai benteng yang menapis serangan emosi dan menukarkan komunikasi kepada urusan yang lebih formal dan profesional. Bayangkan anda sedang mengendalikan bahan kimia yang sangat berbahaya. Anda tidak akan menyentuhnya dengan tangan kosong, bukan? Anda pasti akan memakai pakaian pelindung dan menggunakan peralatan khas. Peguam, rakan yang dipercayai atau rakaman email, itulah alat perlindungan anda. Sekarang, mari kita bincangkan langkah yang paling drastik, tetapi selalunya merupakan satu-satunya jalan keluar yang tepat. Ini adalah peraturan no contact atau putus hubungan sepenuhnya. Ini bermakna anda perlu menghentikan sebarang bentuk komunikasi dengan orang tersebut. Sekat nombor telefonnya, semua akaun media sosial dan juga email. Elakkan pergi ke tempat-tempat yang membolehkan anda tersempak dengannya. Malah, minta rakan-rakan anda supaya tidak menyampaikan apa-apa pesanan atau salam daripadanya. Kenapa langkah ini sangat penting? Kerana sekecil mana pun hubungan yang tinggal, ia tetap akan membuka ruang bagi si manipulator untuk menarik anda semula ke dalam permainannya. Bayangkan
anda cuba berhenti merokok, tetapi masih menyimpan sebatang rokok untuk kecemasan. Lambat laun, anda pasti akan tumpas. Melaksanakan no contact adalah ibarat membuang bahagian yang beracun dalam hidup anda demi menyelamatkan seluruh tubuh. Ia memang pedih, ia memang menakutkan, tetapi itulah satu-satunya jalan untuk anda mula sembuh dan mendapatkan semula kehidupan anda yang sebenar. Namun, bagaimana jika anda tidak boleh memutuskan hubungan sepenuhnya? Contohnya, jika anda mempunyai anak bersama, bekerja di jabatan yang sama, atau individu tersebut adalah ahli keluarga terdekat. Dalam situasi ini, anda perlu menggunakan strategi hubungan terhad. Pada dasarnya, ini adalah kaedah Grey Rock yang diperkukuh dan dilaksanakan secara tekal. Komunikasi anda mestilah dihadkan ke tahap paling minimum dan hanya tertumpu kepada perkara yang benar-benar penting seperti urusan anak, kerja atau hal-hal rasmi yang mendesak. Jangan sesekali menyentuh soal peribadi. Jangan tunjukkan sebarang emosi. Sebaik-baiknya, lakukan semua urusan secara bertulis supaya anda mempunyai bukti yang kukuh. Jika pertemuan bersemuka tidak dapat dielakkan, pastikan ada saksi yang menemani anda. Bayangkan, anda sedang mengadakan rundingan perniagaan dengan sebuah korporat yang tidak mesra. Semuanya perlu jelas, ringkas dan terus kepada tujuan tanpa perlu berbahasa basi. Anda harus bersikap sopan, tetapi kekal dingin dan menjauhkan diri. Ingat, matlamat anda bukan untuk memulihkan hubungan, tetapi untuk meminimumkan kesan negatif daripada interaksi yang terpaksa ini. Rahsia utama untuk memenangi peperangan psikologi ini adalah dengan mengawal emosi anda sendiri. Reaksi anda sebenarnya adalah makanan buat mereka, air mata, kemarahan atau cubaan untuk membela diri. Semua itu memberikan mereka kepuasan dan membuktikan bahawa muslihat mereka berjaya. Mereka tidak ubah seperti troll di internet yang hidup atas perhatian orang lain. Sebaik sahaja anda berhenti memberi mereka makan, mereka akan mula merasa bosan. Belajarlah untuk mengekalkan wajah yang tenang dan bersahaja. Walaupun di dalam hati anda sedang dilanda badai. Bayangkan anda sedang melihat seorang kanak-kanak kecil yang sedang mengamuk dan berguling di atas lantai pasar raya. Adakah anda akan bertekak atau cuba berhujah dengannya? Tentu tidak. Anda hanya akan menunggu dengan tenang sehingga tantrumnya reda. Pupuklah sikap sebagai seorang pemerhati dalam diri. Perhatikan emosi anda, tetapi jangan biarkan ia mengawal tindakan anda. Tarik nafas dalam-dalam, kira sehingga 10 atau keluar sahaja dari bilik itu. Lakukan apa sahaja demi memastikan mereka tidak mendapat apa yang paling mereka dambakan, iaitu reaksi emosi daripada anda. Berada dalam hubungan jangka panjang dengan individu narsisistik atau psikopat boleh menghancurkan kesejahteraan mental anda. Tanpa sedar, anda mula meragui diri sendiri, hilang keyakinan diri serta terjebak dalam kancah kebimbangan dan kemurungan yang mendalam. Sebab itulah, melindungi kesihatan mental anda harus menjadi keutamaan yang paling utama. Carilah sistem sokongan anda sendiri. Ia mungkin seorang pakar terapi profesional yang mahir tentang kesan trauma hubungan toksik. Ia juga boleh jadi kumpulan sokongan sama ada secara dalam talian mahupun bersemuka, di mana anda dapat bertemu dengan mereka yang memahami apa yang anda lalui. Malah, ia boleh terdiri daripada beberapa orang rakan karib yang dipercayai. Mereka yang sentiasa mendengar dan mempercayai anda tanpa sebarang penghakiman. Anda sangat memerlukan ruang selamat untuk berbicara secara jujur tanpa rasa takut akan dilabel sebagai gila. Bayangkan anda baru sahaja muncul ke permukaan air selepas sekian lama lemas di dasarnya.
Anda sangat memerlukan udara segar. Sistem sokongan inilah oksigen anda. Jangan sesekali cuba melaluinya sendirian. Jika anda nekat untuk memutuskan hubungan dengan orang sebegini, anda memerlukan pelan tindakan yang rapi. Jangan bertindak meluru. Individu narsistik dan psikopat sangat pantang jika ditinggalkan. Mereka boleh menjadi pendendam, malah berbahaya. Bersedialah lebih awal. Secara rahsia, kumpulkan dokumen penting, wang, serta barang berharga dan pindahkannya ke tempat yang selamat. Jika anda tinggal serumah, pastikan anda sudah mempunyai kediaman baharu. Kongsikan rancangan anda dengan beberapa orang kepercayaan sahaja. Fikirkan cara terbaik untuk memaklumkan perpisahan ini. Cara yang paling selamat adalah melalui pesanan bertulis atau setelah anda berada jauh daripada jangkauan fizikal mereka. Jangan sekali-kali termakan pujukan untuk berbincang buat kali terakhir. Itu hanyalah satu perangkap. Anggaplah perancangan ini seperti sebuah operasi khas. Setiap perincian harus diteliti sedalam-dalamnya. Keselamatan anda adalah keutamaan paling utama. Sebaik sahaja anda melangkah keluar, mulakan peraturan putus hubungan sepenuhnya serta-merta. Dan langkah terakhir, yang sangat penting adalah proses pemulihan. Hidup selepas keluar daripada hubungan toksik, ibarat kita sedang sembuh daripada penyakit yang parah atau kemalangan yang ngeri. Anda perlu belajar semula cara untuk mempercayai diri sendiri dan juga orang lain. Anda perlu membina semula sempadan peribadi anda. Ingatlah kembali siapa diri anda yang sebenarnya, tanpa tekanan dan kritikan berterusan daripada si pemanipulasi. Ini adalah satu perjalanan yang panjang dan ada kalanya anda mungkin akan merasa lemah semula. Bersikap baiklah pada diri sendiri. Berikan ruang untuk diri anda berduka atas masa yang telah terbuang dan harapan yang tidak kesampaian. Lakukanlah perkara yang membawa kebahagiaan. Kembali kepada hobi lama anda dan carilah semula rakan-rakan yang mungkin telah lama anda tinggalkan. Bayangkan anda sedang membina semula sebuah rumah yang telah runtuh. Bata demi bata, anda akan membina semula harga diri, keyakinan dan masa depan anda. Dan satu hari nanti, anda akan sedar bahawa ribut telah pun berlalu dan anda telah menjadi insan yang lebih kuat, lebih bijak dan lebih bebas daripada yang pernah anda bayangkan sebelum ini. Jadi, kita telah membincangkan 20 strategi utama, bermula daripada cara mengenali tanda-tandanya dan kaedah Grey Rock, hinggalah ke langkah memutuskan hubungan sepenuhnya dan proses pemulihan. Sekarang, kita sampai ke kesimpulan yang paling penting dan mungkin kedengaran agak mengejutkan. Kesilapan terbesar yang boleh anda lakukan adalah terus berharap bahawa si narsis atau psikopat ini akan berubah. Hakikatnya, mereka tidak akan berubah. Ini bukan kerana mereka tidak mahu, tetapi kerana gangguan tersebut adalah sebahagian daripada personaliti mereka. Ia ibarat sistem operasi dalam diri mereka. Harapan anda, itulah senjata utama mereka untuk terus mengikat anda selama bertahun-tahun. Sebaik sahaja anda menyedari hakikat ini, itulah titik permulaan perubahan hidup anda. Anda akan berhenti cuba membaiki sesuatu yang sebenarnya tidak rosak kerana ia memang berfungsi dengan cara yang berbeza. Sebaliknya, anda mula fokus membaiki satu-satunya perkara yang berada dalam kawalan anda, iaitu hidup anda sendiri. Anda memang tidak boleh mengubah mereka, tetapi anda berkuasa untuk mengubah reaksi dan tingkah laku anda sendiri. Di situlah letaknya kekuatan sebenar anda. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika perkongsian ini bermanfaat bagi anda, sila tekan butang like dan langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas video-video akan datang. Sekarang, saya ingin bertanya kepada anda, apakah taktik manipulasi
paling licik yang pernah anda hadapi daripada seorang narsis atau psikopat? Jom kongsi cerita anda di ruangan komen supaya kita dapat membantu orang lain untuk nampak kebenaran yang sebenar.